Boba, boba. Buba. Kita ada rancangan memasak bersama dengan Chef Sofia ataupun lebih dikenali sebagai Chef Ya, Chef Pia. Okey. Chef Pia hari ini akan membuat aiskrim susu strawberry. susu strawberry yang sedap. Betul tak, Chef? Betul. Dah itu balik tu, Chef. Mesti sedap. Mesti ya. First time tau dia buat. First time dia buat. Okey, first kali kita kena buka apa, Cik? Buka susu. Buka susu. Macam mana cara nak buat dia, Cik? Letak susu dalam ni. Macam tu. Kalau tak sedap, kita makan je. Kita makan je. Kalau sedap kita boleh jual, Chef. Berapa ringgit kalau nak jual? RM2. RM2. Satu batang RM2. Kalau 2 batang RM4. Kalau 3 batang RM6. Kalau ada orang nak beli 4, kita jual 8. Oh, betul. Wah, sudah pandai matematik lah, Chef. Tu resepi ni Chef dapat daripada mana, Chef? Resepi. Daripada kartun. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Meanwhile, 1 eternity later. Tertidur saya, Chef. Lama sangat ni, Chef. Tak sabar nak rasa. Saya pun tak sabar nak rasa aiskrim Chef Pia hari ni. Korang semua tak sabar tak nak rasa aiskrim Chef Pia hari ni? Komen tak siapa. Ya, banyak orang komen. Ramai orang komen. Kita nak letak kat mana aiskrim ni? Peti ais. Peti ais. Jom. Nantikan sangkang yang kedua. Aiskrim strawberry. Yeay. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Punca nak golek dulu. Okey. Ayah jom main dengan Pia.